Kembali lagi. Kawan, dah belum? Tak siap lagi ke? Belum, Bas. Cepatlah sikit. Kenapa, Bas? Dah pukul 9 ni. Oh, dah pukul 9 ke 9 ni? Cepat. Kawan-kawan dah tunggu tu. Tak apa. Sambil kemas tu, Bas cakap dulu. Kawan-kawan, jangan lupa untuk saksikan laporan khas ni. Saksikan terus tau. News Ekis on 2. Saksikan. Terima kasih kerana bersama kami di News Ekis on 2. Laporan khas kita hari ini merupakan bahagian pertama laporan sempena Tahun Baru Cina yang jatuhnya pada 14 Februari tahun ini. Laporan khas News Ekis on 2 hari ini akan memfokuskan pada perkara-perkara yang pastinya paling menarik bagi kawan-kawan setiap kali menjalannya Tahun Baru Cina. Jadi, apa yang kawan-kawan paling suka mengenai Tahun Baru Cina? Jom kita dengar jawapan dari kawan-kawan kita. Apa yang kamu paling suka mengenai Tahun Baru Cina? Ibu bapa saya akan memanggil saudara-saudari saya ke rumah saya untuk merayakan Tahun Baru Cina. Kami juga memasak untuk mereka. Kita memasak seperti kari ayam, kari kapitan dan sebagainya. Saya sangat gembira kerana saudara-saudari saya dapat datang ke rumah saya. Saya akan berjalan-jalan bersama ibu bapa saya ke rumah saudara-saudari untuk merayakan Tahun Baru Cina bersama mereka. Pada Tahun Baru Cina, yang menarik untuk saya ialah mendapat banyak ampau daripada nenek, bapa, ibu. Selain itu, saya pun rasa menarik ialah biskut-biskut makanan yang saya makan ialah sedap dan enak. Saya dapat menjumpa semua pupu-pupu saya dan pakcik-makcik saya. Saya sangat gembira bila saya dapat melihat wajah nenek saya. Saya juga suka dapat banyak ampau juga. Mercun amat penting kepada masyarakat Cina, terutamanya ketika perayaan Tahun Baru Cina. Kaum Cina percaya bahawa membakar mercun dapat menghalau roh-roh jahat dan nasib malang bagi memulakan tahun baru dengan kebaikan dan nasib yang baik. Setiap mercun berisi serbuk meriam dan biasanya digulungkan dalam kertas merah dan warna merah, dipercayai membawa tuah. Ia kemudian diikat pada tali yang panjang. Apabila dibakar, mercun melepaskan bunyi letupan yang kuat. Walaupun mercun merupakan amalan tradisi dalam sambutan perayaan, namun ia telah menyebabkan banyak kejadian yang menyedihkan. Setiap tahun, ada saja berita mengenai kecederaan serius yang disebabkan oleh mercun, terutamanya pada musim perayaan. Disebabkan bahaya mercun, banyak negara termasuklah Malaysia telah mengenakan larangan main mercun. Jadi, di masa hadapan, jika kawan-kawan ingin bermain mercun, fikirkan dulu akibatnya. Adakah kawan-kawan sanggup mengambil risiko mengalami kecederaan hanya untuk keseronokan selama beberapa minit? Renungkan sendiri antara keseronokan dan keselamatan diri. Yang mana patut diutamakan? Fikirkanlah. Itu sahaja buat kali ini menerusi News Ekis on 2. Jangan lupa untuk bersama kami esok untuk mengikuti bahagian kedua laporan sempena Tahun Baru Cina. Jumpa lagi. Akhirnya dapat juga kita saksikan laporan khas hari ini kan? Kawan-kawan, jangan lupa untuk terus menyaksikan News Ekis on 2 setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 9 pagi. Macam biasa tau. Kawan-kawan semua, Bas ingat nak turun dulu lah sekarang ni. Nak sambung kerja-kerja, menyiapkan peti surat tu. Bas turun dulu tau. Bye. Kita banyak tengok, Bas. Kawan-kawan. Jom kita saksikan kartun Atan dan Nyek.